Hutang kad kredit sebabkan raya. Ini adalah cara untuk selesaikannya dengan cepat. Tuan-puan, anda beraya sakan, tapi sekarang tuan-puan, anda stres tengok bil dan kad kredit melambung. Tapi tuan-puan, jangan panik tuan-puan. Ramai orang sebenarnya terjebak dengan hutang kad kredit lepas raya sebab berbelanja tanpa kawalan. Tetapi tuan-puan, kalau anda tak urus dengan betul, hutang ini boleh menjadi beban tahun bertahun. Hari ini tuan-puan, saya nak kongsikan ataupun tunjukkan cara untuk anda selesaikan hutang kad kredit dengan strategi yang terbukti berkesan. Kenapa saya katakan hutang kad kredit ini bahaya tuan-puan? Tuan-puan, apa yang tuan-puan perlu tahu, kadar faedah hutang kad kredit sangat tinggi tuan-puan. Yang mana tuan-puan, rata-rata kad kredit di Malaysia mengenakan charge 5 hingga ke 18% tahun. Kalau bayar minimum je, hutang itu boleh berganda tuan-puan. Efeknya tuan-puan, efek domino, yang mana bayar satu kad tapi swipe lagi satu. Akhirnya apa tuan-puan? Hutang kita sebenarnya makin bertambah. Dan ia akan menyebabkan kita blacklist dan seaklist. Kerana apa tuan-puan? Gagal membayar dan boleh menyebabkan nama anda tersenarai dalam seaklist dan susah untuk membuat pinjaman. Oleh itu tuan-puan, hari ini saya nak kongsikan strategi untuk anda selesaikan hutang kad kredit dengan lebih cepat. Yang pertama tuan-puan, kaedah snowball. Untuk yang belum tahu, untuk yang suka motivasi dengan cepat, anda perlu susun hutang daripada yang kecil hingga yang besar. Yang mana tuan-puan, anda bayarlah hutang yang paling kecil dahulu sambil bayaran minimum hutang yang lain. Ini bermakna apa tuan-puan? Bila satu hutang kita selesai, duit lebihan itu kita salurkan kepada hutang yang seterusnya. Apabila kita melakukan kaedah ini tuan-puan, kita akan merasa lebih puas sebab apa? Hutang kecil kita cepat langsaikan. Tetapi tuan-puan, kelemahannya tuan-puan, kita tak fokus pada faedah yang tinggi. Jadi, mungkinlah bayaran lebih dalam jangka masa panjang. Kedua, anda boleh guna kaedah avalanche untuk yang nak jimat dengan faedah. Tuan-puan, anda boleh susun hutang daripada faedah yang paling tinggi kepada faedah yang paling rendah. Yang mana tuan-puan, anda cuma perlu fokus kepada bayaran hutang dengan kaedah faedah yang lebih tinggi terlebih dahulu. Bila selesai, tuan-puan boleh salurkan duit itu kepada hutang kedua yang tertinggi. Antara kelebihannya tuan-puan, kita akan jimat lebih banyak kadar faedah. Namun tuan-puan, kelemahannya adalah mungkin kita ambil masa yang lebih lama untuk nampak progres tutup hutang kita tuan-puan. Jadi tuan-puan, di sini saya nak kongsikan tips supaya anda tidak terjebak lagi. Yang pertama tuan-puan, gunakan kad kredit hanya jika anda mampu bayar penuh. Kalau tak boleh bayar penuh setiap bulan, jangan guna tuan-puan. Tuan-puan boleh tukarkan kepada sistem tunai ataupun debit. Ia lebih senang untuk kita kawal belanja kita bila duit keluar daripada akaun sendiri. Tuan-puan juga boleh simpan duit raya dalam emas. Daripada tuan-puan membiarkan duit tersebut dibazirkan, lebih baik tuan-puan simpan di public gold, iaitu di dalam akaun gold accumulation program. Supaya apa tuan-puan? Nilainya terpelihara. Dengan ini tuan-puan, kita dapat membina dana kecemasan. Supaya apa tuan-puan? Supaya kita tak bergantung pada kad kredit bila ada kecemasan. Tuan-puan, tuan-puan jangan biarkan hutang kad kredit ini menghancurkan keuangan tuan-puan. Jadi, sekiranya tuan-puan dah tahu strategi yang saya cakap ini, sekarang adalah masanya untuk tuan-puan bertindak. Kalau anda ada hutang kad kredit, pilihan kaedah snowball ataupun avalanche dan mulakan hari ini. Dan
Kalau nak elak hutang masa depan, mula simpan dalam bentuk emas. Tuan-puan, saya boleh tunjuk caranya tuan-puan. Tuan-puan cuma perlu DM saya sekarang untuk belajar cara buat simpanan emas dengan betul.